Assalamualaikum. Anda semua pernah nampak label macam ni? No pork, no lard atau Muslim friendly kitchen? Ramai fikir ini bermaksud makanan itu halal. Tapi sebenarnya tidak semestinya halal. Halal bukan sekadar tiadanya khinzir atau alkohol. Ia merangkumi banyak aspek lain. Bahan mentah, proses penyediaan, kebersihan dapur, peralatan, malah risiko pencemaran silang. Bawah Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011, sesiapa yang guna perkataan atau logo mengelirukan tanpa sijil pengesahan halal Malaysia boleh dikenakan tindakan undang-undang dengan maksimum RM5 juta bagi individu ataupun syarikat. Malah baru-baru ini bersama KPTN dan JAIS telah terbongkar restoran yang guna label Muslim Kitchen, Muslim Friendly sedangkan tiada sijil halal. Hasilnya, kes disiasat di bawah akta dan pemilik premis boleh dikenakan tindakan berat. Kalau guna istilah yang salah, masyarakat jadi keliru sedangkan halal itu bukan sekadar simbol, ia satu tanggungjawab agama dan undang-undang JAIS sendiri ingatkan hanya sijil halal rasmi boleh digunakan, bukan label suka hati. Logo halal rasmi ada nombor siri sah dan boleh disemak. Kalau tak pasti, gunakan aplikasi yang tersedia untuk semak status produk. Kita sebagai mahasiswa perlu jadi duta halal. Bila nampak isu yang mengelirukan, kita sebarkan info yang sahih, bukan ikut cakap-cakap. Kesedaran halal penting sebab ia bukan sekadar agama tetapi juga kesihatan, kebersihan, kualiti dan keselamatan makanan kita. Kalau kita pilih halal, kita bukan sahaja jaga diri sendiri tapi juga keluarga, masyarakat, malah maruah umat Islam di seluruh Malaysia. Tunggu apa lagi? Saya pilih yang halal. Anda pilih lagi.